بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tuan-tuan dan puan-puan, alhamdulillah ibu ayah yang saya kasihi sekalian, tuan-tuan dan puan-puan, bertemu kita lagi dalam slot kita 30 hari 30 surah tadabbur Al-Quran. Tuan-tuan dan puan-puan, sempena bulan Ramadan Al-Mubarak ini, kita berada dalam bulan yang penuh dengan keberkatan. Tuan-tuan dan puan-puan, kita pada hari ini kita akan membicarakan, kita akan mengupas, kita akan tadabbur bersama-sama surah Al-Masad. Setengah orang panggil tuan-puan nama surah ni Al-Lahab. Okay. Tapi nama sebenar dia dalam Al-Quran surah Al-Masad. Tuan-puan, sedikit pengenalan ringkas, surah ini adalah surah ke-111. 111. Okay. Surah 111 daripada 114 surah di dalam Al-Quran. Bilangan ayatnya mempunyai 5 ayat di dalam surah Al-Masad ini. Kategori surah ini adalah surah Makkiyah. Surah yang mana diturunkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah. Tuan-tuan, tema utama bagi surah Al-Masad ini menceritakan bagaimana kecelakaan akibat kesombongan. Bagaimana seseorang yang sombong, seseorang yang angkuh, seseorang yang bongkak, tuan-tuan dan puan-puan, bagaimana Allah menghancurkan dia, bagaimana balasan kepada orang sedemikian. Yang pertama, kecelakaan akibat sombong. Yang kedua, tema di dalam surah Al-Masad ini penentangan terhadap dakwah. Siapa yang menentang dakwah Nabi, siapa yang menentang dakwah agama Islam, ini balasan dia. Tuan-tuan dan puan-puan, yang ketiga, bahayanya harta dan status kita. Kerana dengan harta yang kita ada, kerana dengan status kedudukan yang kita ada, boleh jadi bongkak, boleh jadi angkuh, boleh jadi sombong. Boleh jadi kita rasa kita paling hebat, kita paling besar, kita paling segala-galanya. Tuan-tuan dan puan-puan, kita berehat seketika insya-Allah. Nak tahu tak berkenaan dengan surah Al-Masad ini? Insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan, jom kita berehat seketika. Sekembalinya kita selepas ini, kita akan membicarakan 5 ayat di dalam surah Al-Masad. Tuan-puan, jangan ke mana-mana, kita berhenti rehat seketika. Kembali selepas ini. Tuan-puan jangan lupa subscribe YouTube Ustazlah Official. Jumpa selepas ini.
Tuan-tuan dan puan-puan, alhamdulillah, seperti mana kita tahu tuan-tuan dan puan-puan, surah Al-Masad ini turun ketika mana Abu Lahab, Nabi SAW, tuan-tuan dan puan-puan, dia mengumpulkan orang di musyrik, orang-orang Mekah ni tuan-puan, dia kumpul nak bagi sedikit penerangan berkaitan dengan agama Islam. Dia kumpulkan tuan-tuan dan puan-puan. Lalu ketika mana dikumpulkan itu, Abu Lahab, tuan-tuan dan puan-puan, kata kepada baginda Nabi SAW, Abu Lahab kata apa? Tabban laka ya Muhammad, ali hada jama'atana. Tabban laka ya Muhammad, celakalah kamu wahai Muhammad. Ali hada jama'atana, untuk ini sahaja kau kumpulkan kami. Betapa sombong dan angkuhnya Abu Lahab ni tuan-puan. Dia kata kepada baginda Nabi, celaka engkau Muhammad, untuk benda ni je kau kumpulkan kami, nak bagi tahu pasal hal ini sahaja. Tuan-puan, maka Allah Subhanahu wa taala turunkan surah Al-Masad ini sebagai jawapan langsung kepada Abu Lahab. Tuan-puan, surah ini menunjukkan penghinaan kepada Abu Lahab, kerana Abu Lahab disebut secara jelas namanya di dalam Al-Quran dan dia mati di dalam kekufuran. Tuan-puan, ayat yang pertama, Tabbat yada abi lahabin wa tab. Binasalah kedua-dua tangan. Tabbat yada. Yada tu tuan-puan tangan. Binasalah kedua-dua tangan Abu Lahab. Abi lahabin wa tab. Tuan-puan, Allah kata apa? Tabbat yada abi lahabin wa tab. Maka binasalah kedua-dua tangan Abu Lahab. Sesungguhnya dia akan binasa. Tangan ini tuan-tuan dan puan-puan melambangkan usaha, kekuatan, pengaruh kita. Tuan-puan, tangan ini melambangkan usaha kita. Tangan ini melambangkan kekuatan kita. Tangan ini melambangkan pengaruh kita. Segala kuasa, segala harta dan status yang ada kepada kita. Di tangan kita ada kuasa. Allah tanya apa kau buat? Di tangan kita, tuan-tuan dan puan-puan, ada kedudukan. Kita duduk di atas kerusi yang adanya kedudukan. Kita duduk di atas kerusi yang mana adanya pangkat. Tangan kita, tuan-puan, mempunyai kuasa untuk merubah sesuatu perkara, namun tak dapat buat apa-apa tuan-puan, maka segala kuasa, segala harta, segala status tidak dapat menyelamatkan seseorang itu jika menentang kebenaran. Jangan merasa selamat tuan-puan dengan pangkat kita yang ada. Sekarang mungkin kita Datuk, Datin, Tan Sri, Datin Sri, tuan-tuan dan puan-puan kan. Tak kira lah pangkat apa pun. Tuan-tuan dan puan-puan, jangan kita rasa selesa dengan pangkat yang kita ada. Jangan kita rasa selesa dengan nama, keluarga, kedudukan yang kita ada. Kerana tuan-tuan dan puan-puan, kita akan kelak dikumpulkan, dihimpunkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tiada lagi status, tiada lagi pangkat. Namun pangkat, kedudukan, kuasa yang ada sekarang kita gunakan ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Boleh? Yang kedua tuan-tuan, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Hartanya, Allah kata ma aghna, apa sahaja hartanya. Aghna anhu maluhu wa ma kasab. Hartanya dan apa yang diusahakannya tidak memberi manfaat. Tuan-tuan, Abu Lahab ni tuan-tuan, dia seorang yang kaya. Abu Lahab ni tuan-puan, dia seorang yang berpengaruh. Dia bukan orang biasa-biasa. Tuan-puan, ketika mana baginda Nabi SAW berdakwah di Mekah tuan-puan, yang ikut Nabi bukannya golongan hebat-hebat Yang ikut Nabi tuan-puan, golongan hamba, golongan orang miskin, golongan-golongan yang susah. Yang ikut baginda Nabi SAW bukan pembesar Quraisy. Pembesar Quraisy tak nak ikut Nabi ni tuan-puan. Nabi ni siapa? Okey, Muhammad ni siapa? Orang biasa-biasa je. Tuan-puan, pembesar Quraisy ketika itu antara dia Abu Lahab, sangat kaya dan berpengaruh. Allah kata, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Hartanya, pangkatnya, kedudukannya tidak memberi manfaat sedikit pun kepadanya. Tuan-puan, harta tanpa iman tiada nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu tuan-puan, kita jadilah orang yang kaya harta, kaya jiwa, kaya imannya. Tuan-puan, jangan jadi orang yang kaya harta tetapi kedekut bab kaya harta tetapi bab imannya nipis. Orang yang kaya harta tetapi harta sahaja kaya, jiwanya miskin. Boleh tuan-puan? Baik. Pengajaran untuk kita, kejayaan di dunia ni tuan-puan bukan ukuran keselamatan kita di akhirat. Kita berjaya dekat dunia belum tentu dekat akhirat kita selamat. Tuan-puan, kita hebat dekat dunia belum tentu akhirat kita selamat. Kita hebat tuan-tuan dan puan-puan, kita ada pangkat, kita ada darjat, ada kedudukan, ada company yang besar. Tuan-puan, segala-galanya kita ada di dunia ini bukan keselamatan untuk kita di akhirat kelak, tak.
Tinggilah pangkat kita macam mana dekat dunia ni sekalipun. Orang pengawal peribadi sampai 600 orang keliling kita sekalipun, tuan-puan, dekat akhirat esok tetap kita akan dipersoalkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bukan sebagai suatu ukuran keselamatan kita. Harta, tuan-tuan dan puan-puan, yang Allah berikan kepada kita sepatutnya menjadi alat untuk kita taat. Allah berikan kita duit yang banyak, kita banyak wakaf, banyak sedekah, banyak infaknya, tuan-puan. Allah berikan kita, tuan-tuan dan puan-puan, sedikit kelebihan lah, tuan-tuan dan puan-puan. Kita ni pandai lah sikit dalam bab-bab apa sahaja. Tuan-puan, gunakan ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Boleh? Harta yang ada kepada kita, tuan-puan, tepuk dada tanya iman kita. Harta kita yang ada sekarang ni yang banyak. Okay, saya tak banyak harta, Ustaz. Yo, ni orang yang banyak harta lah, tuan-puan. Okay, tengok simpanan dia sampai 500,000 juta, tuan-puan. Tabung haji makcik, Alhamdulillah 500,000, banyaknya. Alhamdulillah, jangan cerita dengan orang. Bahaya. Okay. Tapi sendiri tengok akaun, ya Allah, 500,000. Kemana aku nak guna duit 500,000 ini? Tuan-puan, infak, sedekah, wakaf, zakat, tuan-tuan dan puan-puan. Pasti 500,000 itu akan menyelamatkan kita di akhirat kelak. Tuan-puan, bayangkan satu analogi mudah saya bagi. Satu perumpamaan yang mudah. Contohnya mudah. Tuan-puan ada simpanan sebanyak 500,000 contohnya dalam akaun. Tuan-tuan dan puan-puan tak guna, tak infak, tak wakaf, tak zakat, tak sedekah, tuan-puan. Mati kita esok 2-3 hari ni kita mati, kita tak tahulah. Contohlah kalau kita mati, tuan-puan. 500,000 tu, tuan-tuan dan puan-puan, akan faraid juga. Boleh? Jadi bukan hak milik kita pun. Jadi sementara ada, gunakan sebahagian. Bukan suruh guna semua, tuan-tuan. Gunakan sebahagiannya untuk infak. Gunakan sebahagiannya untuk sedekah. Gunakan sebahagiannya untuk investment kita di akhirat kelak. Boleh? Baik, ayat yang ketiga. Sayasla naran dhata lahab. Dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak. Tahu, tuan-puan? Sayasla nara. Masuk dalam api, tuan-tuan dan puan-puan. Nara dhata lahab, bergejolak, tuan-puan. Bergejolak api tu, masuk dia. Memang tahu api? Dia bukan api yang tenang tu, dia api yang tinggi tu, tuan-puan. Okay? Begitulah gambaran bagaimana Abu Lahab dimasukkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Okay? Tuan-puan, sebab itu nama dia Abu Lahab. Abu tu apa? Bapa kepada. Lahab tu api, tuan-puan. Okay? Nama dia Abu Lahab, digelar dia Abu Lahab. Kerana apa? Dia kata, Nabi, tuan-puan, celaka engkau wahai Muhammad. Kau kumpulkan kami untuk benda ni sahaja. Beratnya dia punya hinaan kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sesuai nama dia Abu Lahab, sesuai dengan balasan api neraka. Okay? Allah itu maha adil, hukuman setimpal dengan dosa. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, insya-Allah kita berehat seketika. Kita sambung sebentar lagi ayat 4 dan ayat 5. Tuan-tuan dan puan-puan, jangan lupa subscribe YouTube Salah Official, insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan, kita berehat seketika, jangan ke mana-mana. Kita jumpa selepas ini. La ilaha illallah, la ilaha illallah.
Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan, syukur kepada Allah kita bertemu kembali. Jom teman, kita habiskan dua ayat yang terakhir surah Al-Masad. Tuan-puan, ayat yang keempat, wamra'atuhu hammalatal hatab. Wamra'atuhu hammalatal hatab. Bukan Abu Lahab sahaja yang binasa. Allah kata Abu Lahab, engkau, harta engkau, dan wamra'atuh, isteri engkau. Isteri pun sama? Ya, isterinya pun derhaka kepada baginda Nabi SAW. Tuan-puan, peristiwa ataupun cerita Abu Lahab ni tuan-puan menggambarkan bahawasanya suami ahli neraka, isteri pun ahli neraka. Inilah dia. Okey, isterinya dan juga isterinya pembawa kayu api. Kerana apa tuan-puan? Isteri kepada Abu Lahab ni nama siapa? Isteri kepada Abu Lahab ni tuan-puan nama dia Ummu Jamil. Okey, Ummu Jamil ni tuan-puan turut menyakiti baginda Nabi SAW. Ummu Jamil ni tuan-puan isteri kepada Abu Lahab. Abu Lahab ni dah memang neraka lah. Ummu Jamil ini isteri kepada Abu Lahab. Allah rakam dalam Al-Quran. Kalau Allah sebut dalam Quran, benda tu confirm jadi.
Allah bersumpah tuan-tuan, Allah confirm jadi. Allah sebut dalam Quran, wa mar'atuhu hammalatal hatab, isteri dia pembawa kayu api bakar tersebut. Isterinya Ummu Jamil turut menyakiti baginda Nabi SAW dengan mulutnya. Sebab tu orang perempuan jaga-jaga apa perbuatan Ummu Jamil ni, menyebar fitnah dan meletakkan duri di jalan baginda Nabi. Dia menyebar fitnah tuan-tuan. Orang perempuan tak lain tak bukan mulut dia power. Okay. Ustaz nak cakap makcik, bukan tuan-puan semua okey. Ini orang lain. Tuan-puan, hati-hati. Wanita bahaya dengan mulut dia. Mulut dia power tuan-puan. Mulut dia lagi tajam daripada pedang tuan-puan. Lelaki tuan-tuan dan puan-puan power dengan fizikal. Dengan kekuatan tangan dia, kaki dia, fizikal lah. Wanita tuan-puan, kekuatan dia, powernya dia dekat mulut dia. Lidah dia tuan-puan. Sebab itu gunakan lidah ke arah yang baik. Wanita power lidah kan, bercakap benda yang baik. Tuan-puan, Ummu Jamil isteri Abu Lahab masuk juga dalam neraka, pembawa kayu api kerana menyebarkan fitnah kepada baginda Nabi SAW. Tak cukup sebarkan fitnah, dia buat kejahatan yang halus, letakkan duri di atas jalan baginda Nabi SAW. Pembawa kayu api. Tuan-puan, Allah kata wamra'atuhu hammalatal hatab, isteri Abu Lahab ni tuan-tuan dan puan-puan, pembawa kayu api dek kerana apa? Kiasan kepada penyebar fitnah. Penyebar api fitnah dan kebencian. Sebab itu isteri Abu Lahab ni dikatakan pembawa kayu api neraka. Kerana apa tuan-puan? Dia pembawa cerita-cerita fitnah dan kebencian. Hati-hati tuan-puan. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, janganlah kita menyebarkan fitnah. Apa itu fitnah? Benda tak betul kita cakap. Benda betul kita sebar-sebarkan, buka aib orang, itu nama dia mengumpat. Tak boleh juga tau. Bukannya boleh maksudnya tu. Tak boleh juga. Cakap benda betul ustaz, benda betul tapi tetap kau mengumpat orang tu, tetap dosa. Sama je. Cuma fitnah ni jauh lebih teruk lah. At least kalau mengumpat tu benda betul tapi tetap berdosa. Faham tak? Tuan-puan, tapi kalau fitnah ini benda tu adalah benda tak betul. Orang tu buat A, kau cakap dia buat B. Orang tu tak buat, kau cakap dia buat. Orang tu tak mencuri, kau cakap dia mencuri. Orang tu tak buat dosa tu tapi kau fitnah dia buat. Itu adalah nama dia fitnah dan kau sebarkan benda yang tak betul. Sebab itu tuan-puan, terutama kita sekarang dalam media sosial tuan-puan. Tuan-tuan dan puan-puan, dalam media sosial ni sangat bahaya. Keyboard warrior tuan-puan. Dulu nak sebar fitnah tuan-puan susah sikit. Kena makan modal sikit tuan-puan. Nak pergi rumah jiran, kena jalan kaki. Sekarang tak payah tuan-puan. Duduk rumah boleh sebarkan fitnah satu dunia tengok hanya dengan media sosial. Dosa dia macam mana ustaz? Dosa dia berkekalan selagi kau tak padam benda tu. Hati-hati tuan-puan. Sebab tu jari jemari kita ni jangan type. Rasa macam benda tak baik nak type, diam. Orang tu bergaduh laki bini, isu dia rumah tangga bercerai, kau nak masuk campur apa pasal? Kau duduk sebelah dia ke? Tak kan? Kau peguam dia ke? Tak kan? Dah diam cukup. Tapi ustaz dia salah ustaz. Red flag. Kan? Lelaki red flag. Yelah red flag tak red flag pun kau cakap dalam rumah diam-diam sudahlah, tak payah type. Kau cakap dengan lelaki kau kan, bang saya tak suka lelaki macam ni, mau red flag. Lelaki pun dengar, yelah tu betul lah tu kan. Yelah. Dah lah cukup. Dalam rumah tuan-tuan jangan type. Kerana kalau type selagi tak padam fitnah itu, berdosa kita. Hati-hati, dosa di media sosial tuan-tuan dan puan. Okey? Fitnah adalah bahan bakar kehancuran masyarakat kita. Dan ayat yang terakhir tuan-tuan dan puan, iaitu ayat yang kelima, fi jidiha hablum mim masad. Di lehernya ada tali dari sabut. Tuan-tuan, ini bukan sabut kelapa tu dah. Ini tali leher dia dikalungkan tali sabut daripada neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau sabut biasa tu gatal-gatal je biasa-biasa kan. Sabut kelapa gatal kan. Tuan-puan, ini neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, lehernya ada tali daripada sabut. Kenapa? Apa kena-mena leher pula? Kenapa tak dekat kaki kau, dekat tangan kau, dekat dia punya siku kau? Kenapa kat leher ustaz? Tuan-tuan dan puan-puan dengar betul-betul. Kenapa leher? Leher itu simbol kepada dahulunya berbangga dengan perhiasan. Standard perhiasan kat mana tuan-puan? Ada orang pakai perhiasan kat siku ada? Tak ada. Perhiasan dekat mana tuan-puan? Kaki? Jaranglah. Perhiasan biasa dekat leher kan? Rantai leher kan? Tuan-puan, Allah kata di leher dia tu dikalungkan sabut daripada neraka Allah Azza wa Jalla. Sebab apa tuan-puan? Dahulu berbangga-bangga dengan perhiasan. Kini dihinakan dengan tali daripada neraka.
Tuan-puan, inilah yang dikatakan apabila sombong di dunia, maka akan mendapat kehinaan di akhirat. Tuan-puan, sama-samalah kita bermuhasabah diri kita, ke mana harta kita. Apabila kita ada duit sikit tuan-puan, kita kaya sikit, kita ada pangkat sikit, kita ada darjat sikit, jangan sombong. Boleh? Tuan-puan, dengan apa yang kita ada, gunakan ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan sombong. Kerana apa tuan-tuan dan puan-puan? Kerana kesombongan ini akan membawa kehancuran kepada kita. Kerana siapa yang sombong di dunia, dia akan hina di akhirat. Siapa yang tawaddu' di dunia, insya-Allah dia akan berjaya di akhirat. Boleh? Tuan-tuan dan puan-puan, bermuhasabah diri, tuan-puan, dengan harta yang kita ada, dengan pangkat yang kita ada, dengan sedikitlah kelebihan yang kita ada, gunakan ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh? InsyaAllah mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mempermudahkan segala urusan kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita ganjaran pahala yang baik. Baik tuan-tuan dan puan-puan, insya-Allah kita berehat seketika. Kita sambung selepas ini untuk kesimpulan surah Al-Masad. Insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan, jangan lupa subscribe YouTube Ustaz Official. Jumpa sebentar lagi tuan-tuan dan puan-puan. Kita berehat seketika. Jumpa selepas ini. illallah, la ilaha illallah.
Alhamdulillah tuan-tuan dan puan, jom kita bertemu kembali bagi kesimpulan tadabbur surah Al-Masad. Tuan-puan, yang pertama kita kena ambil pengajaran daripada surah Al-Masad ini bahawa harta, bahawa pengaruh tidak menyelamatkan kita di akhirat kelak. Banyaklah harta macam mana pun, hebatlah pengaruh kita macam mana pun, kita ni influencer sekalipun. Okay? Jangan influenza sudah tuan-puan. Influencer tak apa, influenza bahaya. Okay? Tuan-puan, banyaklah harta kita, banyak tinggilah pengaruh kita pun, lidah dan sikap kita tuan-tuan dan puan-puan boleh menjadi azab kita di akhirat kelak. Sebab tu saya beritahu tuan-tuan dan puan-puan, orang yang angkuh kadang-kadang, orang yang sombong, orang yang kaya tuan-puan, kadang-kadang lidahnya tu bahaya. Orang yang kaya tuan-puan jaga-jaga, kadang-kadang lidah dia tu suka merendah-rendahkan orang. Bukan semua, saya cakap ni bukan semua tuan-puan. Tapi kebanyakan apabila kita ni diuji dengan kaya, na'udzubillah, diuji sedikit dengan harta yang banyak, dulu kita susah, lepas tu Allah takdirkan kita dengan izin dia, kita jadi senang, kita jadi banyak duit lah sikit, banyak harta lah sikit. Tuan-puan, oh hai berlagak bukan main. Kau tahu tak, aku dulu nak dapat duit ni susah tau. Aku dulu nak jadi kaya ni susah tau. Aku nak dapat harta ni bukan senang. Aku nak buka syarikat ni bukan senang. Iyalah, kau ingat tu semua dengan usaha kau semata-mata? Tidak. Allah Subhanahu Wa Taala meletakkan kau di situ kerana ada sesuatu yang kau perlu lakukan kepada orang lain. Rezeki yang kita ada berbahagi-bahagi tuan-puan. Berkongsi-kongsi. Kerana siapa yang suka berkongsi rezeki, Allah akan tambah rezeki dia. Tak percaya tuan-puan? Cuba buat. Okay, tuan-puan buat simple-simple je. Sedekah simple-simple je tuan-puan. Belanja simple-simple, sedekah simple-simple, terutama ahli keluarga tuan-puan. Yang suami belanjalah isteri. Nak raya ni kan, belanjalah dia baju raya. Ikut kemampuan lah. Tak mampu yang mahal-mahal, abaya tuan-puan. Macam ni Ustaz tahu ni Ustaz. Kan? Tak dapat mahal-mahal tuan-tuan dan puan-puan, biasa-biasa pun tak apa. Okay? Tuan-tuan dan puan-puan, banyakkan sedekah, insya-Allah rezeki kita akan barakah dan bertambah. Yang kedua tuan-puan, lidah ni jaga. Kalau kita lah senang sikit, kita ni ada harta sikit, orang nak minta sedekah kan, engkau ni minta sedekah je kau, usahalah sikit. Ya Allah, jangan cakap macam tu. Kau nak bagi-bagi, tak nak bagi diam, sudah. Faham tak tuan-tuan? Okay, lidah kita jaga. Tak ada istilah aku ni mulut je jahat, hati baik. Tak ada. Apa yang lahir daripada mulut, semuanya daripada hati. Mulut ini alat untuk bercakap sahaja. Lidah ni alat untuk bercakap sahaja. Tetapi yang hasil ataupun sebelum keluar daripada alat itu, hati. Boleh? Mulut, lidah ni alat je tuan-puan. Hati gerak dulu nak cakap apa, baru keluar pada mulut kita. Macam tuan-puan lapar lah kan. Tuan-puan lapar kan. Tuan-puan daripada mana dulu lapar tu? Daripada mulut ke? Tak. Daripada hati, daripada perut. Allah lapar lah. Lepas tu tuan-puan ke pemikiran baru tuan-puan cakap lapar. Kan? Ada ke orang cakap mulut je kata lapar, tapi tak adalah lapar pun. Tak ada. Dah kalau hati kau lapar, perut kau lapar, fikiran kau lapar, keluarlah kat mulut tu cakap lapar lah nak makan. Faham tak? Sama juga tuan-puan. Analogi mudah dia. Okay? Baik. Dan yang terakhir tuan-tuan dan puan-puan, menunjukkan bahawasanya fitnah adalah dosa besar dan akan merosakkan agama dan manusia. Tuan-tuan dan puan-puan, insya-Allah di bulan Ramadan Al-Mubarak ini kita sama-sama tuan-puan, kita jaga lidah kita, kita jaga perkataan kita, jaga kalam kita. Janganlah menyebabkan perkataan perbuatan kita ni menyebabkan terbatalnya pahala puasa kita. Puasa tak batal, pahala kita. Okey. Insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan, kita jumpa lagi. Sekian saja daripada saya. Kita jumpa lagi tuan-tuan dan puan-puan di surah yang akan datang. Tuan-tuan dan puan-puan, maaf salah dan silap daripada saya. Tuan-puan jangan lupa subscribe YouTube Ustaz Official. Insya-Allah kita jumpa lagi tuan-tuan dan puan-puan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jumpa lagi teman. Assalamualaikum.